Assalamualaikum. So hari ni kita nak masak ayam berempah, ayam goreng berempah. So ni lah bahan-bahan dia: jintan manis, ketumbar, jintan putih, halia, serai. So halia dia potong macam gini. So berapa banyak tu ayam, macam gitulah potongnya. So potong-potong. So serai ni iris-iris, halia pun iris-iris. So kemudian kita nak tumbuk. Kemudian yang tiga macam tu kita letak dalam piring. Berapa banyak bahan? So 3. Dan kita letak kat lesung batu. So kalau korang nak pakai mesin blender pun boleh. Ni letak bawang dengan kulit-kulit sekali, tumbuk sekali. So ni dah siap. So aku ambil ayam tadi, bahagian apa ni, cucuk supaya meresap ke dalam lah. Cucuk dengan garpu, cucuk lagi dengan garpu. So iris guna pisau, jangan guna parang. Suka hatilah nak parang ke sabit ke. So macam gini. So letak garam, tak kunyit sikit, tak serbuk lada, serbuk cili lah, apa-apa je nama boleh. Kemudian letak tepung ubi ke tepung jagung gitulah. Lepas tu kacau-kacau untuk sebatian. So sebatian untuk ayam tadi. So yang dah tumbuk tadi letak dalam mangkuk. Kemudian letak air sikit untuk melekatkan perkara tersebut. Kemudian lekatkan lagi, dan balik-balik semua. Kemudian aku bungkus dalam plastik. Biarkan beberapa jam kat dalam icebox lah. So kalau korang nak masak besok, malam ni dah boleh peram lah. So peram, so letak satu, dua saiz besar yang ni. Bahagian apa nama ni? Saya letak daun kari untuk aroma lagi. Atau singgah-singgah. So korang boleh cuba lah. Ni resipi simple saja. Nak niaga boleh. Ada orang dia tak perlu untuk merang resipi kan. Aku letak lah ayam berempah. Ini lah kejadiannya. Saya letak lagi tu. Makan satu kenyang. Pastikan minyak mencukupi. Kalau korang ada periuk kelana yang besar tu, boleh. So dah siap. So bunyi dia, wow, sedap weh. Pastikan betul-betul masak. So korang boleh makan dengan nasi putih atau nasi lain-lain, seperti nasi biryani atau nasi lemak ke. So selamat cuba benda yang simple aja yang diremeh-remehkan. Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi di video akan datang.